Kalau boleh, saya nak at least setiap pelajar try kaedah ni. Kaedah kembangkan ungkapan algebra dengan menggunakan kaedah kotak-kotak. Okey, kalau kita tengok soalan, dia suruh kita kembangkan ungkapan algebra berikut diberi 3 tolak 4y, y tambah 5. Okey, pertama sekali, kita kena tulis unsur yang pertama di sebelah tepi. 3 tolak 4y. Okey, manakala unsur yang kedua ini kita tulis di sebelah atas. Y tambah 5. Okey, cikgu tunjuk step by step Okey, untuk kotak yang pertama, 3 darab dengan y, kita akan dapat 3y. Okey, 3 darab dengan positif 5. 3 darab dengan 5, kita akan dapat positif 15. Okey, negatif 4y darab dengan y. Negatif 4y didarabkan dengan y, kita akan dapat negatif 4y kuasa 2. Negatif 4y darab dengan positif 5. Negatif 4y darab dengan positif 5, kita akan dapat negatif 20y. Kita tulis, ini kotak 1, ini kotak 2, ini kotak 3, ini kotak 4. Kita keluarkan jawapan ini. 3y, positif 15, negatif 4y kuasa 2, negatif 20y. Kita keluarkan 3y tambah 15 tolak 4y kuasa 2 tolak 20y. Kalau kita perasan, terdapat rumah masing-masing, iaitu kita ada rumah y, kita ada rumah y, kita ada rumah y kuasa 2 dan kita ada rumah nombor sempurna. Okey, kita susun. Yang mana ada kuasa, kita letakkan dia berada di depan. Okey, negatif 4y kuasa 2. Ada lagi ke kuasa? Tak ada dah. Yang tinggal adalah rumah y. Okey, tambah 3y lagi tolak 20y diikuti dengan positif 15. Okey, lepas tu kita selesaikan sajalah ikut operasi. Jawapan akhir kita adalah negatif 4y kuasa 2. 3y tolak 20y, kita akan dapat negatif 17y. Negatif 17y tambah 15. Itu sahaja.